Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okay guys, so di video kali ini mengenai kisah chat seram. So, kisah chat seram kali ini ada seorang budak yang nama dia Ariel. Dia ada pasang CCTV dekat dalam tandas perempuan di sekolah. So, si Ariel ni dia memantau orang dekat dalam tandas tu melalui CCTV yang dia pasang tu. So, kalau korang nak tahu apa yang akan terjadi dekat Ariel, korang kena layan video ni sampai habis dulu. So, sebelum kita start, aku nak tanya korang soalan matematik macam biasa. Kalau korang boleh jawab dengan jawapan yang betul, korang boleh bagi jawapan betul, korang akan dapat hadiah iPhone 17, Robux, skin ML dan semua permainan budak-budak. So, soalan dia berbunyi macam ni. 50 darab 20 tambah 5 jadi berapa? So, korang kena jawab dekat komen. Okay? Kalau jawapan korang betul, korang akan dapat hadiah. Mari kita start. Let's go. Okay kan? So, mari kita baca sama-sama chat seram kali ni. Rel, jom pergi kantin. Okay, so member dia nama Ariel. Buat apa pergi kantin? Buat apa lagi? Makanlah. Aku bosan ni. Sebab hari ni tak belajar. Kalau aku tahu cikgu ada mesyuarat hari ni, aku tak datang sekolah. So maknanya cikgu diorang ni tengah mesyuarat. So tak belajarlah pada hari tu. Lah, peliklah kau ni. Orang lain happy kalau tak belajar. Boleh bebas. Exam kan dah nak dekat. Jomlah pergi kantin. Tak nak. Aku tengah sibuk ni. Sibuk buat apa? Tak mungkin kau tengah buat kerja sekolah. Kau kan pemalas. So, member dia ni pemalas rupanya. Aku tengah tengok sesuatu ni. Hah? Kau tengok apa? CCTV? Hah? CCTV? Apa maksud kau? Aku tak faham lah. Kau jangan bagi tahu siapa-siapa Aku ada pasang CCTV dalam tandas perempuan. Hah? Asal kau pasang? Kau nak buat apa? Wegan, hari ni dia ada pasang CCTV dekat dalam tandas perempuan. Okey tu, Ari ada hantar video. Oh, dia dah pasang rupanya CCTV tu dekat tandas perempuan. Asal kau pasang CCTV? Lah weh, kenapa? Apa motif hari ni dipasang CCTV dekat dalam tandas tu? Aku nak tengok perempuan dalam tandas lah. Kau jangan bagi tahu orang Rupa-rupanya dia nak usah perempuan dekat dalam tandas tu. Alamak. Kalau kantoi macam mana? Kau boleh kena buang sekolah. Tak. Aku yakin takkan kantoi. Kau santai je. Wah, si hari ni dia punya santai level tinggi betul. Aku tak nak masuk campur Bahayalah kau ni. Silap-silap boleh masuk penjara. Bisinglah kau ni. Dimarah pula member dia. Aku dah cakap takkan kantoi. Kau ni degil lah. Ada orang. Hihihihi. Ada orang masuk dalam tandas tu ke? Alah weh, ada perempuan dalam tandas tu. Ariel, diam. Hari ni dia suruh member dia diam pula. Aku nak tengok dia buat apa. Cuba kau tengok kat cermin tu. Tak ada pun patulan dia.
Alah. Ha? Betul lah. Cuba kau tengok balik dalam gambar tu. Asal tak ada patulan dia dalam cermin tu? Real. Jangan-jangan dia bukan manusia. Alamak. Habis tu dia hantu ke? Boleh jadi, Real. Cuba kau tengok balik dekat dalam gambar tu. Tak ada pun patulan dia kan. Dia menghadap depan cermin. Aku tak percayalah. Aku tak percaya hantu wujud. Habis tu, asal perempuan tu menghadap cermin tapi tak ada pantulan. Kan? Korang cek balik dekat gambar tu. Memang tak ada patulan dia. Aku tak tahu. Aku nak cek CCTV belah lain. CCTV mana lagi? Banyak betul dipasang weh. Bilik mandi. Alamak. Bilik mandi? Aku nak buktikan yang dia manusia biasa. Bukan hantu. Mana ada hantu siang macam ni? Okey. Aku dah cek depan tandas. Tapi tak ada orang. Tak ada orang? Kan aku dah cakap. Dia hantu. Aku tak percaya. Si Arif ni dia masih tak percaya lagi. Aku nak cek kat dalam. Jangan cek kat dalam oi. Tu kan tandas perempuan. Apa kena-mengena hari ni dia nak cek dekat dalam pula. Santai. Okey, si Arif dia hantar video. Apa tu? Hah? Weh, apa benda tu? Weh korang. Ada benda mengitai. Perempuan tadi kan? Macam perempuan tadi. Weh Ray, apa benda tu? Aku tak tahu. Aku terkejut gila. Tu manusia ke? Bukan. Tu bukan manusia. Muka dia pelik. Aku pun rasa macam tu. Tapi dia pakai baju sekolah. Aku rasa dia hantu dekat sekolah ni. Aku masih tak percaya. Alamak, hari ni dia masih tak percaya lagi. Asal siang macam ni ada hantu? Sekarang ni, kau kat mana? Aku ada kat dalam bilik makmal. Cuba kau pergi cek sendiri dalam tandas perempuan. Okey, so member dia ni suruh Arif pergi cek depan-depan. Kalau kau masih tak percaya lagi, aku tak nak pergi. Aku nak tengok dari CCTV je. Oh. Okey, tengoklah. Weh, aku rasa kau betul. Tu memang hantu. Okey. Arif bagi tahu benda perempuan tu memang hantu. Hah? Weh, seram siap muka dia. Kenapa error tu tiba-tiba tu? Kita tengok balik Ha. Weh, pelik. Ni bukan manusia dah ni weh. Ni memang hantu. Terkejut aku gila. Macam mana Ril? Hantu tu dah tahu kau pasang CCTV. CCTV aku dah error. Aku nak balik. Asal kau nak balik? Aku takut. Tahu pula kau takut. Yang kau pasang CCTV tu tak takut.
Aku nak ambil beg aku kat dalam kelas. Kan aku dah cakap jangan buat benda bukan-bukan. Sekarang ni kau tak kantoi dengan cikgu. Tapi kau dah kantoi dengan hantu di sekolah ni. Zack. Alamak. Asal kat dalam kelas aku tak ada orang? Kosong tu. Kenapa tiba-tiba kosong? Mana kawan-kawan kau yang lain? Aku tak tahu. Mana kawan-kawan Ari? Dalam kelas tu kosong. Beg tak ada langsung. Asal tiba-tiba meja dan kerusi dalam kelas aku ni menghadap ke belakang? Pelik betul. Apa ni? Aku akan selalu mengejar kau, Aril. Jangan-jangan hantu tu ada kat situ. Ada kat sini? Ya, Ril. Hantu tu dah mula marah dekat kau. Kau larilah sejauh mana, dia tetap kejar kau. Hantu tu dah bagi pesanan dekat Aril melalui dekat tu papan tulis tu dalam kelas dia. Apa? Betul lah. Dia ada kat sini. Oh, betul kata Zack. 100% memang betul. Kan aku dah cakap. Aku menyesal. Aku dah menyesal buat benda ni. Aku tak patut pasang CCTV dalam tandas tu. Zack, mata aku sakit. Asal mata Ari macam tu? Kenapa mata kau jadi besar? Lebih besar mata hitam merah-merah macam tu. Dah macam mata ikan. Tolong, supaya mata aku sakit. Mata kau jadi macam tu mungkin sebab kau nak mengintip perempuan dalam tandas. Hantu tu cakap kalau aku nak mata aku sembuh macam biasa, aku kena jujur dekat semua orang dekat sekolah ni yang aku pasang CCTV dalam tandas. Kalau aku tak jujur, mata aku takkan sembuh. Disebabkan Ari tidak mampu menahan kesakitan, Ari terus mengakui perbuatannya dan akhirnya dia dibuang sekolah. Astaghfirullahalazim. Guys, maknanya Ari dah dibuang sekolah akibat dia pasang CCTV dalam tandas sekolah. So maknanya Ari dah kena hukuman lah. So betul lah kata si Zack. Dia buat macam tu, kalau kantoi je mesti akan dibuang sekolah. So dekat sini korang jangan sesekali ikut perangai si Aril ni. Tak bagus, tak elok. So inilah pengajaran untuk si Aril sebab dia dah buat benda yang terlarang. So kan, kita jumpa di next content. Assalamualaikum, terima kasih tengok sampai habis. I love you so much. Bye.